Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini kami akan kongsikan segala maklumat penting mengenai Mazda 2 2025, sebuah kereta kompak yang bergaya dan sesuai untuk pemanduan bandar. Ditawarkan dalam varian hatchback dan sedan, Mazda 2 terbaru hadir dengan reka bentuk yang diperbaharui serta ciri teknologi moden, menjadikannya pilihan yang menarik dalam segmen kereta kecil. Di bawah bonet, ia dikuasakan oleh enjin petrol 1.5 liter 4 silinder yang menjana 108 kuasa kuda, 81 kW pada 6,000 revolusi per minit dan 142 Nm torque pada 4,000 revolusi per minit. Enjin ini dipadankan dengan transmisi automatik 6 kelajuan untuk pemanduan yang lancar dan cekap, sesuai untuk bandar maupun lebuh raya. Dari segi penjimatan bahan api, Mazda 2 memang mengagumkan. Ia mencatat penggunaan sebanyak 5.3 L 100 km secara purata, 6.5 L 100 km dalam kawasan bandar, dan hanya 4.6 L 100 km di lebuh raya. Ini menjadikannya pilihan yang sangat jimat untuk penggunaan harian. Dimensi Mazda 2 juga kompak dan praktikal, dengan panjang 4,360 mm, lebar 1,695 mm, tinggi 1,470 mm, jarak roda 2,570 mm dan kelegaan tanah 140 mm, mudah untuk dipandu dan diparkir di ruang sempit. Bahagian dalaman turut menerima kemas kini, termasuk rekaan papan pemuka baharu, bahan tempat duduk yang lebih selesa dan penebat bunyi tambahan untuk pengalaman pemanduan yang lebih senyap. Tempat duduk hadapan juga telah direka semula untuk keselesaan maksimum. Sistem infotainment kini dilengkapi skrin 9 inci dengan sokongan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar. Ciri standard lain termasuk kawalan kelajuan adaptif, kamera undur, lampu dan pengelap automatik, serta susun atur papan pemuka yang kemas. Dari aspek keselamatan, Mazda 2 2025 dilengkapi dengan ciri seperti kawalan kelajuan adaptif dan kamera undur untuk membantu pemanduan yang lebih yakin dan selamat. Mazda mengekalkan komitmen mereka terhadap teknologi bantuan pemandu walaupun dalam model bersaiz kompak. Bagi harga, Mazda 2 bermula sekitar $22,990 Australia, lebih kurang $70,900 untuk model hatchback asas G15 Pure, dan boleh mencecah sehingga $28,190 Australia, sekitar $87,000 untuk model sedan G15 GT. Ia menawarkan nilai yang hebat untuk ciri dan keselesaan yang diberikan. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak info terkini tentang kereta dan teknologi automotif. Jumpa lagi di video seterusnya.